Dalam konvensyen khas Pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh mengemukakan cadangan agar UMNO keluar dari kerajaan madani dan menjadi pembangkang bersama-sama dengan PAS untuk membentuk Penyatuan Orang Melayu. Adakah hari ini kita nak berdiri dalam sebuah kerajaan yang gagal menghormati garis bela orang Melayu ini? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah kita perlu duduk dalam sebuah kerajaan yang gagal nak menghormati maruah orang Melayu dan Islam? Apabila prinsip kerjasama ini mula dicabuli, apabila prinsip dan maruah kita dan garis perjuangan kita langsung tak dihormati, maka cukuplah UMNO, biarlah mereka bagi kerajaan ini kita jadi pembangkang. Betul tak? Abang-abang saya, jangan takut jadi pembangkang. Biarlah kita setapak ke belakang untuk kita melompat jauh lebih tinggi pada masa depan. Saya nak tanya ahli-ahli parlimen yang hadir pada hari ini, takut ke nak jadi ahli parlimen pembangkang? Jempol, takut atau tidak menjadi ahli parlimen pembangkang? Sekalipun cadangan ini dilihat mendapat sokongan kuat, persoalannya, adakah pemimpin UMNO bersetuju dengan saranan konvensyen ini? Sanggupkah menteri-menteri UMNO hilang jawatan? Jika tidak, konvensyen ini hanya menjadi retorik politik yang tak berkesudahan.